Kalau kita sayur buah timun ni boleh ke ni? Ih, ada buah timun pula. Ni. Kalau kita sayur buah timun ni boleh ke ni? Boleh ke tak? Kita buat sayur hari. Ada orang makan, jangan kata tak ada. Makan kulit dia. Cari gapo lagi? Kalau seafood kita kena ada sotong. Betul tak ni? Sotong ada. Lepas tu kena ada kuning. Kuning. Nenek toyang seafood dia ni kena ada sekawai dia sekali. Hak paling penting. Ni toyang seafood. Toyang seafood. Ni. Ikan ni. Patutnya ada siakak. Kena bubur sekali dalam tu. Masalahnya ni tak ada kerang, tak ada ketam. Mana boleh buat toyang seafood lagu tu ni? Kan ni. Pening gini ni. Kalau tak ada bahan tu. Kerang tak ada. Ketam tak ada. Lala tak ada. Mana bubur berapa ni toyang seafood? Nama dia toyang seafood. Ikan ada dah tadi. Ikan siakak. Sayur dia terus kena bubur dalam tu. Kehedok.